Assalamualaikum, selamat tengah hari. Sekarang aku baru lepas Rawang. Aku nak pergi ke arah Ipoh. Esok ada event Enforce, kedai pelajaran Enforce di Perak, di Ipoh lah. So hari ni check in hotel. So aku daripada Saidan Putra sampai ke Rawang nanti. Si minyak penuh. So kita straight to Ipoh lah. Temperature update sikit, temperature 2 bar. Dia main 2 je, 3 bar, 2 bar, 3 bar, 2 bar. Sekarang aku bawa orang belakang ni, Pak Wan. Tadi hujan sekejap tadi dekat sebelum Rawang tadi. Dia sudah reda sikit. Tengok langit macam menjadi keserta yang manis. Harap tak hujan lah. Kalau hujan ni memang pisang sikit lah. Tapi dah ready lah. Okay. So kalau ikutkan perjalanan daripada Rawang ke Ipoh lebih kurang dalam 186 kilo. So kereta penuh sepatutnya one tank dah boleh sampai dah. Ada lebih-lebih sikit dalam 2-3 bar baki macam tu lah nanti. Tapi aku bawa ni santai je, tak ada bar gila-gila pun. Dalam RPM 8 lebih dan ke bawah. Paling laju bawa pun 115 je kot. Tak bawa lebih lah. Masa kita pun bawa orang belakang. So bawa Taufik kecadahnya bawa orang belakang. Okay. Sekarang baru sampai mana ni? Exit Serendang. Ni first time aku bawa jauh sikit. Selain itu aku bawa ke Bentong, Lemah Toki. Paling jauh lah. Ini perjalanan yang kedua paling jauh juga, ke arah Ipoh. Straight to the utara kan. Bawa rumah pula tu. Kita nak ride-ride ni biarlah bawa rumah kalau boleh kan. Barulah dia kasih sayang. Nanti kita dah sampai dekat Tapa, nanti aku update Alright. Guys, kita baru lepas hentian ladang Bikam tadi. Kita take 5 kejap. Tadi hujan untuk beberapa tempat tadi hujan. So aku tak buka lagi baju hujan. So takut depan tu ada hujan lagi. So kan perjalanan lagi sejam je, 72 km. Ada jam kot. Tapi kita naik motor so far okey je. Dah lebih separuh perjalanan dah. Tapi banyak lori jugalah hari ni. Dia pergi utara je mesti hujan. Asal sampai Perak je hujan. Sama-sama gitu kan. Lagi 19 km je, tapi tak berhenti pun tak apa. Jadi kita try depan lagi lah. Kalau nak berhenti pun maybe RTC ke, boleh kot. Apa kasar aku dah basah tadi. Sebab bukan sebab hujan ni, sebab recah. So terpaksa kasar aku basah. Tak pakai esok kasut ni. So far alhamdulillah, temperature motor okey. Motor baru lepas servis. Pakai minyak Petronas A700. So yang semi tu kan. So aku pun tukar minyak gear daripada PJ1. Baru tukar tu, aku tukar sendiri semua benda tu. Tukar sendiri. Lepas tu coolant baru tukar. Crash coolant baru pakai ESR. So hari ni aku nak try So far okay, nice. Engine memang smooth gila. CVT rasanya belum lagi. Nanti next service maybe nak CVT service lah. Tapi berarti aku dah standby kat dalam box belting tu. Ada belting daripada Tobaki aku beli Ultra untuk standby apa-apa lah. Maybe buat 2 orang ni dia pick up kurang sikit lah. Sebab bukan kan, dia dengan barang lagi, dengan box lagi. Banyak barang sebenarnya motor ni. Itu yang pick up tu kurang sikit lah. Berat. Sampai perjalanan daripada isi minyak tadi kat Rawang penuh dah 97 km.
Nak try buat laju sikit sementara cuaca tengah sejuk ni. So dia tak cuaca sejuk, temperature senang sikit terjaga. Jadi boleh buat laju sikit. Ni pun tak hujan ni, angin je kuat. Paling laju bawa motor ni 120 je bawa 2 orang. Tak boleh lebih lah. Pasti dapat. Tapi nak turun ke 3 bar 2 bar tu sekejap je guys. Okay, kita dah sampai Simpang Pulai. Jadi kita exit Simpang Pulai. Nak exit Ipoh. Sebab dia kata dekat dengan Simpang Pulai. Kita tak apa. Yeah, sampai dah Simpang Pulai. Sekarang dah pukul 3 lah. Seminit lagi pukul 3. Tak panas sangat. Letih. Tengok kaki. Bangun-bangun. Bangun-bangun sikit je tu. Nak rehat dulu tak? Nak rehat dulu ke? Lama lagi ni, dalam 22 minit. 20 minit. Nak tahan tak? Last tau. Naik motor. Last? Jangan naik motor lagi. Kenapa tak ada pula? Best ni naik motor. Abang Grab. Ada ke bilik sebelah kanan? Tak ada. Medi tak ada. Dah lama tak tahu Simpang Pulai. Kita hari pergi kamera naik tu lalu sini. Kita sebenarnya nak check in dulu kot, baru kita pergi makan. Tahu-tahu. Ush, Air200S juga tu. Dia buat papan. Selamba je. Sini banyaklah nombor plate, nombor huruf A AEM, ADR, ADJ. Malam-malam ni seram ni. Yang seram ni yang malam-malam ni yang nak lalu tak? Malam ni. Apa? Nak buat? Nak tak? Ada bubur. Nak lalu tak? Malam ni. Oi. Lembu. Ya, gila anjing. Lembu tu apa? Apa sebelah je bubur dia? Dengan Alamak. Tepi. Sebelah kedai. Kita dah sampai hotel lah. Dalam 4 minit lagi 1.7 km. Kawasannya macam tak, aku macam tak pernah lalu kawasan ni. Kawasan pusing orang panggil. Oh, banyaknya jalan tak kata. Awak langgar lubang. Oi. Ha, saya rasa mesti ya. Tak payah awak nipis. Bukan. Payah awak nipis. Spring- Bila awak tak lubang tu saya rasa mesti sakit. Spring dia keras. Okey, depan tu lagi nak sampai dah. Pusat perniagaan. Nama tempat dia. Allah, jalan dia pun. Oh, ada Petronas dekat sini. Okey, cun. Pusat. Ni lah dia. Manhattan Hotel. Ni. Hotel Manhattan. Ni. Laki mana lah? Cik bukan. Itu still free. Ada Zul kan Oh. Awak kena pakai cek 2 kali ya. Maksudnya? Sebab nanti awak nak daftar kan.
Alright, sampai. Hotel. Aduh. Okay, kalau kita nak pergi makan, actually kita tak makan lagi tengah dekat Nias. So situ restoran yang orang kata kita selalu pergi lah kalau datang apa Ipoh. Bismillah. Oh tu ke kanan tu. Tak boleh U-turn tu. Apalah, kita kerja ikut jauh sikit. Minyak tinggal 2 bar. Oi. Okay lah. Oh, sini banyak Momoyo ada, Pikmat ada. Tadi ada Zeus kat hotel tadi. Apa macam-macam ada. Memang malam dah aku order kopi So, hotel aku duduk ada Zeus, ada Make Sure. Oh, memang best. Kedai petang-petang macam tak banyak kedai macam Ngepisang ke apa ke. Tak tahu lah, area ni macam tak banyak. Maybe area Allah. Jalan dia pun. Oi, jalan dia menggunakan kemarahan betul. Tak kata. Ingatkan Selangor je. Ipoh pun sama tak? Taman Sri Perkasa. Sini ada kedai koi. Allah, kebun Cina tepi jalan, tepi ni apa? Tepi rumah. Selangkah dah sampai kubur lah. Panjang kebun Cina. Daripada sana, tengah-tengah tu ada orang lawak kata dah tumbuh lalang dah tu. Dah macam sawah lah. Tepi jalan, babe. Tadi ada lembu tu aku nampak tadi masa lembu kat sini tadi. Ni rumah orang betul depan. Betul-betul tepi jalan, babe. Misal kata kalau motor mati kat sini, motor mati kat sini, jalan kaki je lah, guys. Ni kubur Islam. Assalamualaikum ya ahli kubur. So sebelah je kubur Islam, kubur Cina. Sungai, kampung Melayu Sungai Rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Tak muat ni. Apalah, kita ikut jalan. Aduh. Restoran Nias yang kita selalu pergi. Yang kita pergi tu dulu dekat market dekat Ipoh tu. Ni dah buka restoran besar. Ni first time kita datang restoran dia. Tapi kedai dia selalu datang dulu. Atas Ipoh je makan nasi komok. Oh tu, restoran dekat sana.
Betul. Kereta je. Oh situ. Okey. Mana saya tahu. Saya bukan orang sini. Turun dulu lah. Tak ada parking lagi sikit motor lah. Tak muat ni. Sorry bang tak alih sikit. Besar mana ada besar. Tapi sebab ruang dia banyak gila, so boleh alih sikit macam ni. Tapi nak kena double stand kot.